Kerana apa? Kerana Allah tidak ada baginya perkataan lemah. Kita hebat lagu mana pun lemah. Tu ketua polis negara masa baru beranak gagah. Tak ada gagah. Berok. Nak mak dia pun tengok. Lepas berok kecing pula. Ketua polis negeri, nak ketua siasat tang jenayah dah gak cetong. Lepas tu besar Tuhan wi kekuatan, wi kuasa sikit. Dah kaki nak pecing dah gak pula. Nak dulu jangan main ni 3 paku kata ni. 3 paku tokat ada masa jadi polis. Nak bila pecing dia mari sejik pakai kain pelekat. Assalamualaikum. Dah gak cetong. Mama, Tuhan tarik kekuatan ni. Betul tak? Tak ada gagah. Hak tu kita kena ingat. Bukan kita nak hina orang tak. Jadi kalau kita tak ingat, kita rasa kita gagah sama. Betul. Macam orang mabuk. Nah. Tak ada masa kita Allah lahirkan dalam keadaan lemah, kemudian beri kekuatan sedikit, akhirnya menjadi lemah. Nak lepas ke duduk, tak jalan pun tak lidah, masuk umur 80, nak duduk atas wheelchair, duduk atas tikar, tunggu cucu mari bawa buah anggur, nak tunggu cucu mari beli rojak, beli tom yam, nak kalau cucu tak mari menangis tubik air mata. 85 tahun gagah? Tak ada gagah. Oh, masih dia umur 25 itu nak silat gayung bau. Lambat selih dia nak katok aja orang. Tak ada kekuatan. Asal lemah, gagah sekejap, lemah balik. Habis penghujung mati. Nak gagah tu gagah berapa umur? 25 memang gagah. Nak main bola skor gol saja. Masuk umur 32, jurulatih kata main midfield pula. Dah duduk depan dah kat cetong. Masuk 35 goalkeeper. Jadi goalkeeper. Nah, apa dah gak dah. Tu baru 35. Dah kalau 80 macam berok nerak terus atas tikar. Nah, tak usah cakap kalau dah 80 dah gak cetong. Seorang yang 80 gagah lagi. Awak keluar sak khabar kemarin suruh laksana hudud. Dan bahawa tidak ada melainkan barang yang menghendaki Allah Ta'ala akan adanya barang. Kerana firman-Nya fa'alul lima yurid, artinya bermula Allah Ta'ala itu sangat memperbuat, ia Allah akan barang yang menghendaki, ia Allah akan dia akan barang. Akidah kita seterusnya, Allah ini ada iradah. Kalau dalam kitab sifat 20 tauhid khalah dia mengaji satu sifat dia panggil sifat iradah. Dalam tauhid salah kita duk mengaji ni dia panggil Allah berkehendak. Sama saja. Mu nak mengaji tauhid salah, mu nak mengaji bahagian tauhid khalah, mengajilah hak mana mudah, hak tu mengaji. Mengaji dua-dua lagi baik. Bukan nak ke mengaji, bukan nak kepada khalah atau salah, nak faham. Bila faham, kita bertauhid. Bila hidup bertauhid, maka tidak syirik kita. Bila kita tidak syirik, selamat dunia dan akhirat. Faham? Allah bersifat dengan iradah. Benda iradah ni kehendak. Dan kita nak buat benda kita ada iradah, ada kehendak. Nak malam ni aku nak pergi Masjid Ar-Ridwan. Bukan nak pergi baru ada. Pagi semalam ada dah, minggu lepas ada dah. Dipanggil iradah. Ada kehendak. Maka Allah juga iradah. Iradah Allah sangat sempurna. Ni yang berlaku pada hari ini, kemarin dan esok, semua atas masyiatillah, atas kehendak Allah, atas pelang Allah. Nampak? Dah kita ada pelang juga. Mesti kita ada pelang nak buat sesuatu. Yang tak ada pelang ni orang tidur, orang terkejut. Dia jalan-jalan, dia pegang benda panah, dia terkejut, dia tendang peruyuk. Dia tendang tu ada pelang. Tak ada lah, dipanggil terkejut. Sebab tu kita tengok indahnya bumi, indahnya langit. Allah jadi sebab pelang Allah begitu cantik. Kalau nak buat rumah dia tukang, dia ada pelang. Mesti ada. Sama ada pelang tu dibuat atas kertas atau pelang tu ada dalam dada dia, itu iradah. Tapi itu iradah makhluk. Dia tahu dah dia nak buat ni, dia lokis dah gambar bangunan ni berapa tekak, tangga tengah, tangga tepi, tangga luar. Nak buat rumah gitu juga, tikap berapa, pintu berapa, bilik air belakang ke dalam ruang tamu ibu nyambang.
Lalu ke bilik air dulu ke baru masuk bilik tidur, ataupun masuk bilik ruang tamu dulu baru jumpa dapur. Tu atas pelang. Bila ada pelang dia